Hai guys, bersama saya Hazmi. Hari ni kan saya nak berjumpa dengan seseorang yang sangat famous, viral dekat Facebook dengan TikTok. So korang mesti kenal ataupun pernah dengar pasal Akai Wang Lama. So kan agak-agak kan, dia ni betul ke boleh beli wang lama Akai ni? Apa kata kita sendiri pergi cari Akai? Akai. Ya. I tak sangka dapat jumpa you hari ni. Ya. So kan sebenarnya kan I selalu tengok you punya video tau, Facebook, TikTok. Okay. Betul ke dekat sini dengan you orang bagi RM1 you boleh bayar harga sampai RM2,000? Ya betul. Tapi yang RM1 sign Ali Abu Hassan punya. Bukannya semua RM1 boleh jual harga tinggi. Saya sini ada 4 keping. Saya boleh explain bagi you tahu. Semua nampak sama. Ya, ini 4 keping sama punya. Sign ini punya RM1. Memang boleh jual RM2,000 hingga RM5,000 ikut condition. Yang Deno lain, yang RM2, RM5, RM10, RM50 sama RM100 sign ini, itu semua biasa punya. Ini boleh jual mahal sebab dia limited. Quantity dia sikit. You nampak? Lepas lampu, you boleh nampak. Ini condition sama ini condition biasa. Ini dia ada 2 lipat sama lipat yang kecil, tapi ini hanya 1 lipat. So harga ikut condition masuk macam ni. Yang ni mungkin beli RM2,000 lebih. Ini boleh RM3,000 lebih. Yang ni lebih tinggi sikit, mungkin sampai RM3,000 lebih, RM4,000 macam tu. Kalau tak ada lipat, RM4,000 lebih. Ini masuk ikut condition. Okay. So kan you nak tahu duit ni betul ke tak? Sekarang kan banyak orang buat duit palsu lah apalah. So macam ni you check, you nak tahu dia punya kutilinan duit tu? Ini tak dapat aja sebab kalau you nak tahu betul ke tak, you perlu bawa jumpa saya. Kita ada tim saya boleh tolong cek secara percuma. Lagi satu poin, ingat betul itu ya semua. Jual wang lama tidak perlu bayar apa-apa. Bayar tu bayar korang, bukan korang bayar. Itu yuran apa tidak perlu bayar. RM1 pun tidak perlu bayar. Yang perlu bayar tu semua scammer. So maksudnya kalau ada orang contact you melalui Facebook ke TikTok ke, dia seller suruh bayar dulu untuk dia tu. Selalu macam ni. Dia akan kata apa you bagi dia biasa punya barang, dia pun akan kata dia akan beli RM10,000, RM100,000, dia tarik hati you. Lepas tu dia suruh you bayar itu apa, transaction fee ke apa, yuran ke apa. Dia nak tipu you saja. Itu tak betulnya. Lebih baik pergi kedai, jumpa depan-depan, bayar cash punya. Macam ni lebih baik. Jangan ditipu, jangan tamak. Bukan semua wang lama boleh jual harga tinggi. Faham. Sikit dah nak tanya.